Salam rakan-rakan, saya Typhoon. Rakan-rakan semua, saya ucapkan salam mesra, hormat dan kasih sayang pada hari yang baru ini. Hari ini rakan-rakan, saya muncul dengan video yang anda semua tunggu-tunggu. Seorang anak baru telah menyertai ladang kita. Abang memang hebat, memang legenda, anak sejati kualiti, memang betul-betul anak yang sempurna. Seperti yang anda tahu, dalam video terakhir saya cakap di saluran Pitbull ILC TV, dalam video yang saya muat naik, saya tanya, adakah anda mahu video anak baru Ken Corso? Semua orang mahu, jadi saya bawa Ken Corso. Saya terus cakap bila dah sampai, biar saya rakamkan satu video. Sebenarnya dah 4-5 jam dia sampai. Saya cakap haiwan ni baru sampai dari Istanbul, perjalanan 5-6 jam, biar dia rehat dulu. Tunggu cuaca panas reda. Petang nanti baru saya rakam videonya, saya cakap macam tu. Cuma anjing ni, kawan-kawan, saya anjing ni, maksud saya dah tengok video dan gambarnya. Bukanlah anjing yang besar sangat datang pada saya. Macam anak anjing dia, faham tak? Masa saya tengok videonya. Bila anjing tu datang ke pintu, hampir sama besar dengan Hector kita. Saya sumpah, sekejap lagi korang akan nampak. Hampir sama besar dengan Hector kita. Dan anjing ni baru 9 bulan. Tengok, baru 9 bulan. Bila korang tengok nanti, korang akan bayangkan macam mana dia bila umur 3 tahun. Serius, untuk umur dia memang anjing yang hebat. Shh, sudahlah geng, relax sikit, tolonglah Natasha. Natasha si gila tu asyik kacau Faisal lagi. Dia memang tak boleh tengok Faisal, nak kejar dia je. Ada kerja baru ke untuk Shkem? Ha? Dia suka tak Kane Corso tu? Anak jantan yang baru kita bawa tu, Kane Corso biru. Memang betul-betul anak yang sempurna kawan-kawan. Sementara itu, anjing tu dah sampai depan pintu, faham tak? Ya, Natasha, tolonglah cepat sikit. Jangan sentuh Faisal, cepat! Syah, kau nampak tak tu? Pembenci keldai, dia buat aku naik gila. Ayo anak perempuan, lepaskan. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Shh, Natasha, hilang. Cepat. Lepaskan. Faisal, gigit ini dengan mulut kamu anakku. Angkat dia tinggi-tinggi supaya dia jadi lebih bijak juga. Baiklah, sekarang dia dah agak tenang, anak perempuan aku. Duduk diam. Tengok ni. Jangan singkirkan Faisal. Disebabkan mereka ni, haiwan ni tak nampak dalam video kan kawan. Faham tak? Mereka menyerang. Dia dengan Escobar dua-dua menyerang. Apa aku cakap tadi? Anjing tu datang ke pintu. Bro, anjing tu memang sangat yakin diri. Bila anjing-anjing kita mula serang dia, dia terus lawan semua sekali. Dia berani dengan semua orang. Tak ada takut langsung. Sangat yakin dia. Masya Allah, walaupun baru anak anjing 9 bulan, saya memang sangat suka keyakinan dirinya. Dia langsung tak takut pada sesiapa. Macam Hector kita. Anjing yang sangat yakin diri. Memang kebanyakan Kane Corso ni anjing yang yakin diri. Dan garang. Anjing penjaga, anjing pengawal. Ini memang haiwan yang sangat kuat dan berbadan besar. Dan yang baru saya bawa memang seekor anjing yang hebat. Sekarang saya dah letak dia dalam sangkar belakang. Okey? Saya terus simpan dia di situ. Saya belum bawa anjing itu ke sangkar lain, belum kenalkan dengan anjing lain, belum bandingkan dengan yang lain, saya tak buat apa-apa lagi. Dalam video ini, kita akan buat semua tu. Betul tak Zuzu? Kita akan ambil dia bro. Kita akan pusing seluruh taman ni. Mari kita uji keyakinan dirinya. Pada masa depan. Saya rasa dia nampaknya boleh jadi calon pemimpin yang baik untuk kawasan kita pada masa depan. Saja nak beritahu, saya akan hubungi anda dulu. Jangan hampakan saya. Tolong like video ini, langgan saluran saya dan tinggalkan komen untuk sokong saya. Saya akan sangat gembira. Dan anda tahu, saya juga kongsikan mereka yang paling banyak komen. Sekarang anda boleh lihat 3 orang di skrin. Terima kasih banyak kepada semua yang meninggalkan komen. Terima kasih, semoga anda semua sihat. Saya akan kongsikan lagi mereka yang paling banyak komen dalam video seterusnya kawan-kawan. Ambil maklum ya, jangan kecewakan saya. Tolong like video ini, saya merayu pada anda. Mari kita ambil tali anjing kita lagi kawan-kawan. Boleh? Shh, Natasha, duduk diam sikit. Faisal, apa yang kamu buat tu? Ambil tong sampah pula. Sekarang aku akan bawa budak tu jalan-jalan dengan 2 tali anjing abang. Mana tahu apa-apa jadi. Hari tu korang pun tahu. Hector Baba dah putuskan 1 tali hari tu. Faham tak? Masa tu aku cakap, Alhamdulillah kita bukan kat pasar. Cuba bayangkan. Kalau kat pasar, tiba-tiba ada anjing datang, kita harap pada tali tu. Tiba-tiba je putus. Padahal nampak macam kukur je tali tu. Tapi benda nak jadi juga. Anjing besar yang berbadan besar macam tu, saya akan bawa jalan dengan 2 tali. Mana tahu apa-apa jadi. Sekarang pun ada seekor kat situ. Mari kita pergi dekat dengan anak tu, tengok macam mana. Saya pasti kamu semua akan sangat suka. Dah sedia ke kawan-kawan? Mari sini, jom berkenalan dengan singa kita. Tarik singa kita ke sini. Bagus, anak lelaki. Di mana anak singa saya? Anak jati Anatolia. Anak jati Itali. Pejantan Itali. Masya Allah, anak lelaki aku ni. Masya Allah, kacak betul anak aku ni. Tengoklah karisma yang ada pada dia tu. Allah. Pejantan Itali baru kita. Semoga membawa kebaikan dan keberkatan kawan-kawan.
Dia memang seekor anjing yang hebat. Sekarang mungkin dia tak begitu menonjol dari dalam sangkar. Bila saya keluarkan dia nanti, kamu akan nampak dengan lebih jelas. Tengok, nampak tak? Tengok. Singgah aku. Baguslah anak lelaki aku. Baguslah harimau aku, Masya Allah. Tengoklah si kacak ni. Baru 9 bulan tapi macam gergasi, Masya Allah. Baru 9 bulan. 9. Jangan rasa macam gurauan. Kau nampak tak kepala dengan badan dia tu? Masya Allah, anak lelaki aku. Masya Allah, harimau aku. Sekarang mari kita keluarkan anak kita dari sangkar, kawan-kawan. Sebenarnya sangkar ni kotor, aku terus je letak dekat sini tadi. Biasanya dia tak duduk sini. Kita akan pindahkan dia ke sangkar depan yang lain. Faham? Saya kata sini selamat, biar dia tak ada masalah dengan sesiapa. Sekarang saya rasa agak segan. Macam mana kita nak buat? Abang, sekarang dia cuba nak ambil hak orang lain juga, kawan-kawan. Harap-harap orang, kita tak menyerang. Harap-harap mereka tak menyerang. Anak, kau. Boleh tak kau duduk diam? Tak boleh ke, Tuanku? Tak apalah, biar aku pergi dekat dia sekejap. Tunggu. Sekarang dia baik dengan orang ramai. Kita tak ada masalah dengan orang, tapi... tunggu sekejap, Victoria, jangan masuk. Victoria, jangan masuk sayang. Jangan masuk anakku, tunggu sekejap. Memang kuat sangat lah bang. Aku tak dapat betulkan tali anjing tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan tekan minyak tu. Bertenang, harimau. Berhenti dulu anak. Jangan campur tangan dulu. Sekarang kami baru saja beli anjing itu. Anjing besar. Perwatakannya, kami tak tahu apa yang dia akan buat. Faham tak? Dia boleh menyerang secara tiba-tiba. Jadi saya kena sangat berhati-hati. Bagus anak ya. Victoria, jangan terlalu dekat sangat. Kau nampak tak abang? Betapa gagahnya lelaki itu. Masya Allah. Anak saya. Nama anak kita ni Hugo. Hugo. Datang dari saudara Yilmaz di Istanbul. Salam juga untuk dia dari sini. Yilmaz dari Sarıyer. Dia juga di ladang kuda. Kalau saya tak silap, dia memberi latihan. Dia menghubungi kami dan berkata, kami ada seekor anjing macam ni. Saya telah melihat anak itu. Saya sangat menyukainya. Saya sangat suka. Sebaik saja saya melihatnya, saya berkata, hantar segera. Kami berbincang. Keesokan harinya, saya hantar Pek Nakil. Lihat, saya hubungi Pek Nakil. Ia berlepas dari Manisa. Ia pergi ke Istanbul. Dia ambil dari Istanbul. Dia bawa ke Çanakkale. Apabila dia nampak anjing ini, saya jatuh cinta abang. Masya Allah, Masya Allah. Anjing yang sangat cantik. Tunggu. Saya pun agak gementar juga, mau tak mau. Harap dia tak bergaduh dengan sesiapa. Bila ambil anjing besar, memang ada masalah macam tu. Kita tak tahu perangai dia macam mana. Apa dia akan buat, apa dia akan lakukan. Kita kena belajar untuk faham dan selesaikan perkara itu. Kau kena kenal anjing itu. Anjing tu kena kenal kau. Faham tak? Mana tahu apa jadi ya bang. Cantik betul ya. Masya Allah, kawan-kawan ni memang kuat juga. Boleh saya cakap sesuatu pada kamu semua? Dia memang mengawal saya maksudnya. Serius, dia memang mengawal saya bang. Anjing ni memang hebat. Mari sini. Tapi saya tak suka nama dia. Nama dia Hugo. Kalau kau tanya kenapa saya tak suka, sekarang saya. Bila saya panggil, saya nak suara tu keluar dengan garau, tegas. Faham tak? Biar nama tu bunyi garang. Hugo bagi saya macam nama yang comel sikit. Lepas tu saya fikir, apa saya nak buat? Saya fikir-fikir. Faham tak? Sebenarnya saya memang ada rancangan nak tukar nama dia. Pertama sekali saya nak cadangan nama daripada abang. Nama yang sesuai untuk singa ni. Cari nama yang hebat, cantik dan garang untuk saya. Tulis di ruangan komen. Tapi kalau abang tanya apa yang saya fikirkan, korang tahu dulu, kita pernah ada seorang anak bernama Carlos. Malangnya, saya telah kehilangan Carlos saya, si pembunuh beruang itu. Namanya memang sangat indah. Saya fikir sendiri, saya kata sebenarnya nama Carlos sesuai tak untuk anjing ini? Apa pendapat kamu semua kawan-kawan? Carlos, pada pendapat saya memang sesuai sangat bro. Saya kata Carlos atau saya kata Naga. Tapi rasanya Naga lebih sesuai untuk anjing hitam macam ni. Saya suka nama Carlos. Saya rasa saya nak letak nama Carlos untuk dia. Atau kalau korang ada cadangan nama yang lebih baik, tulis dekat ruangan komen bro. Itu yang ada dalam fikiran saya. Masya Allah, singa saya ni. Mari sini. Hugo! Dia nak main. Memang Hugo kita ni. Dia dibesarkan di ladang kuda. Faham tak? Anjing yang dibesarkan di ladang kuda. Jom kita pergi jumpa Faisal. Yilmaz bagi saya. Dia kata dia takkan segan kedai. Bagi saya, perkara yang paling penting sekarang ialah itu. Kamu tahu Hector Baba sedang mengarang. Kita akan cuba, mari. Faisal, ada anjing baru datang anakku. Pergi berkenalan dulu. Natasha, jangan sentuh dulu. Tak, tengok dia langsung tak peduli pun, nampak tak? Cuma dia lebih kurang sebesar Faisal juga. Tengok, Faisal punyalah hebat, Masya Allah. Kau nampak tak si harimau tu? Faisal, tak ada apa-apa pun. Sudah Natasha, jangan risau sayang.
Jangan risaukan Faisal anakku, dia bijak. Mari. Tidak, dia bijak. Dia bukan seperti Hector yang siku. Hector, Setiap kali dia nampak Faisal, dia terus menyerang. Tapi yang ini bijak. Sebab dia dibesarkan di ladang kuda, dia pun jadi macam kuda juga, Masya Allah. Harimau aku ni. Apa khabar nak? Mari sini, biar aku peluk kau, mari. Mari kita mesra dengan dia juga. Harimau aku, Masya Allah kepada kamu. Apa pendapat kamu? Bolehkan dia jadi pemimpin taman ini pada masa depan? Hah? Hadas saya dah semakin tua sekarang. Dalam geng Tosun ada Hector ayah. Mazlum ayah pun dah semakin tua. Saya sedang melihat ke arah barisan lelaki muda sekarang. Dia lebih tua sebulan daripada ini. Tapi memang tak boleh bandingkan Doberman dengan King Kosu. King Kosu adalah anjing yang lebih kuat. Okey? Mari, biar saya kenalkan dia dengan Didi. Mari sini, singa saya. Mari sini, Pasha. Mari, Pasha. Mari, Pasha. Wah. Escobar tak jadi kita. Escobar, bertenanglah anakku. Bertenanglah, Pasha. Sila bertenang. Sila bertenang anak-anak muda. Kalau Escobar ada di luar, dia pasti akan serbu. Tengok, dia dah jadi gila lagi. Dia sedang menjerit. Mari ikut giliran abang. Mari kita cuba bersosial dengan anjing-anjing itu. Pertama, mari kita pergi kepada Cik Asha. Asya. Mari sini, Sen. Anda boleh lihat perbezaan ketinggian antara Asya dan dia. Baru 9 bulan. Lihat. Anda boleh lihat perbezaan ketinggian. Mari sini anak lelaki. Mari berdiri sebelah-sebelah supaya saya boleh lihat. Mari sini Pasha. Kau nampak tak? Hampir sama, saya bijak. Asia tempat ni pun agak condong sikit. Asia duduk kat tempat yang agak tinggi, tengok tu. Tengok, Asia. Tinggi dia lebih kurang 87 cm rasanya. Okey, anjing Gembala Anatolia. Mungkin inilah dia. Bila anjing ini mencecah umur 3 tahun, tingginya akan melebihi 100 cm, Masya Allah. Harimau saya, kamu semua pun sebutlah Masya Allah, supaya harimau kita tak kena ain. Betul-betul. Memang padu bro, Masya Allah. Mari sini anak. Mari sini anak, mari sini harimau saya. Asia, kamu suka dia tak? Macam mana dia tendang Asia dengan kakinya? Ya. Asia, jaga diri. Dia jumpa kawan baru. Langkah pertama geng baru. Mereka saling menyukai, kan? Baiklah, mereka rasa kasih. Dia dah jumpa kawan paling rapat, bro. Dan dia dapat tempat yang mantap juga. Hugo kita. Katakanlah dia jumpa jantan yang gagah di sisinya. Mari. Asia, mari kita masuk ke tempat Medusa. Medusa menyerang. Dia datang untuk masuk. Baik. Medusa seorang gadis yang agak gila, kamu tahu. Dia sukar dijangka. Tidak, dia menyesuaikan diri dengan baik, Alhamdulillah. Mari sini. Mari kita pergi ke sebelah Kemur. Mari sini anak lelaki. Mari sini anak lelaki. Mari sini anak lelaki. Kemur dah jadi gila. Kau nampak Kemur tak? Dia terus menyerang. Kemur ayah. Harimau gurih. Pasha pun datang. Mari. Kemur serang terus abang. Kemur serang terus. Buat keputusan. Baik. Jangan keluar masuk. Kemur. Arang, anakku, apa yang dibuat ni? Arang. Arang, apa yang dibuat ni? Biasanya, Arang adalah seekor anjing yang suka bersosial. Nampak tak? Tengok, sekarang dia dah berhenti buat bising sikit. Bijak juga. Mari singaku, jom kita pergi tengok kandang-kandang. Sekarang, baiklah sayang, bertenanglah. Bertenanglah anakku, bertenang. Berhenti, mari sini, mari sini. Mari sini, mari. Dia sedang berjalan ke arah semua orang. Wah, kau nampak tak? Baiklah, bertenang. Astagfirullah. Masya Allah, kamu semua ni, Masya Allah. Baiklah, 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 bertenang. Bertenang. Mari sini. Bertenang anak-anak, bertenang.
Alex sangat agresif. Arang. Baik. Sky Baba, perlahan anakku, perlahan. Pelan. Alex, kita pun dah jadi agresif dengan anjing jantan. Gila, dia pun serang anjing jantan juga. Kau nampak kan? Bro, keyakinan diri memang hebat lah. Kejap asyik tu lah. Dia serang anjing yang tak menyelang pun. Perlahan, jagoan aku. Perlahan. Boleh saya cakap sesuatu kepada anda? Dengan ini, sumpah, kita memang dalam masalah. Mari, baiklah. Anjing-anjing dah jadi gila. Sekarang kita sampai kepada pesaing utamanya, Hector Baba. Saya dah tangkap. Alah, baiklah. Alah, jangan datang. Kita dah sampai kepada pesaing utama kawan aku. Arkadaşlar. Kawan, ini lebih tinggi daripada Hector. Boleh saya cakap sesuatu? Anjing ini lebih tinggi daripada Hector. Tenang. Tagabang, ho! Perlahan lah, Baiklah anakku Hector. Allah. Mereka memang hebat. Mari minum air, mari. Mari bos. Mari anakku, mari sejukkan diri, mari. Apa yang aku katakan tadi? Ini lebih tinggi daripada Hector. Nampak macam itu, lebih tinggi daripada Hector. Dari segi saiz pun, kalau tengok, ia setara dengan Hector. Tapi, ia baru berumur 9 bulan. Kalau ia sampai umur Hector, ia akan jadi lebih besar lagi. Memang hebat. Dari segi kepala pun, Nampak macam sama saja. Tapi kalau anda mau, saya akan bandingkan kedua-duanya di luar. Hector dengan Yugo yang baru kita bawa. Faham tak? Kita kena cuba dulu. Kita tengok mana satu yang lebih besar, kita akan lihat. bila saya tengok gambar dia dalam video, dia nampak kecil. Maksud saya, anda tahu tak, paling-paling pun, macam mana nak cakap? Dia nampak macam sedikit lebih besar daripada hasil kita. Sebenarnya, Langsung tak sama pun. Sebenarnya, anjing itu memang besar macam raksasa. Anak aku dah kepanasan sehingga aku ni. Masuklah ke dalam air. Bagus, Pasha. Dan juga terus saja. Dia dah biasa dengan aku. Alhamdulillah. Kau nampak tak? Tengok. Dia terus terima aku. Alhamdulillah. Tengok, aku tak hadapi apa-apa masalah. Abang, keyakinan diri anjing ni memang hebat. Aku memang suka keyakinan diri dia, bang. serius, aku memang suka sangat. Jom kita pergi ke arah Betty pula. Tengok macam mana. Tak ada beza jantan atau betina. Dia terjah sesiapa saja. Kau nampak tak? Tak ada beza jantan atau betina. Tengok. Darhante. Baik, mari sini. Tiada beza jantina juga. Lihat. Mari sini anakku, mari. Mari sini Pasha. Baik. Hector gigit var tu bro. Hector Pasha, bertananlah singa aku. Mari. Baik Pasha, baik. Mari anakku, mari. Berapa kuat kamu menjerit, tolonglah kepala saya jadi pening. Mari kita bawa mereka ke atas kawan-kawan. Mari kita bawa ke tempat ayam itu. Ini sudah jadi kebiasaan. Anjing baru mesti diperkenalkan dengan ayam-ayam dulu. Mari go. Anjing-anjing dah jadi gila, bang. Anjing-anjing dah jadi gila. Mari sini anakku. Dia akan buat apa-apa beritik ke? Jom kita cuba tengok. Nampaknya dia tak akan buat apa-apa. Tengok tu. Mari sini Pasha. Aku rasa nak panggil budak ni Carlos lah kawan-kawan. Nama Carlos memang sesuai betul dengan dia pada pendapat aku. Mari sini. Aku rasa dia pun mungkin boleh buat. Tak boleh nak jangka bro. Dia ni susah nak baca. Tengok burung merpati aku, singa-singa aku. Mari lari, cepat. Cepat. Mari. Ya, reaksi umumnya memang bagus. Reaksi umumnya bagus. Dia tak serang sesiapa pun. Masya Allah, memang hebatlah singa-singa aku ni. Baguslah kamu semua. Tengoklah anak jati anak dulu ni. Bagi anakku. Buat pusingan tu. Mari sini anakku. Mari sini pahlawanku. Jom kita pergi ke arah itik-itik di sana kawan-kawan. Mari kita cuba semuanya supaya kita pasti. Mari kita lihat. Mari. Biar saya tanya bekas pemilik ia dulu.
Saya rasa dia takkan buat begitu. Apa pendapat kamu? Nampak macam dia takkan menyerang. Tapi kalau dia menyerang anakku, mulai sekarang aku akan bawa kamu jalan-jalan macam ni. Okey? Kamu memang kuat macam kuda, Masya Allah. Dah, anak sudah. Ayo, harimau ku. Kuda jantan Itali, Masya Allah. Datang sini anakku. Ayo, mari kita keluar, mari. Shh, jangan kacau sesiapa. Anakku, mari. Pada pendapat aku, ini lebih tinggi daripada Hector, kawan-kawan. Memang nampak macam tu, Masya Allah, betul-betul. Anak yang sangat kacak. Lain kali, seperti yang kamu cakap, tulis di ruangan komen. Sila tekan like untuk video ini. Mari kita capai 5,000 suka, bang. Saya akan keluarkan Hector Baba, okey? Saya akan perkenalkan dia dengan Hector di luar nanti. Saya ingin tahu. Kemudian, sudah tentu giliran kumpulan Tosun pula akan tiba. Tosun, Sebenarnya, kalau dia serasi dengan Hector, kau akan jadikan Hector dan dia satu geng. Masa tu, tiada siapa boleh lawan mereka di taman. Tengoklah. kalau dua-dua sekali. Faham tak? Tapi dia dah jadi musuh ketat Hector pun. Baiklah anak-anak, bertenang. Boleh tak dia berpaut pada bantal tu? Biar saya cuba dulu. Mari sini, nak. Jalan. Jalan, cepat. Cepat, anak. Cepat, Anar. Jalan. Tak makan banyak pun. Atuk. Baiklah anak-anak. Bertenang. Bertenang. Mari kita bawa Hugo ke tempat yang lebih tenang, abang. Anjing-anjing tu dah jadi gila. Kepala aku pun dah pening tengok video ni. Sumpah. Berhentilah anak-anak, berhenti. Baik. Mari sini, bos. Syabas anakku yang kacak ni. Sungguh abang, dari segi perwatakan saya sangat suka anjing itu. Biasanya bila tengok anjing 9 bulan, masih anak. Anak. Apa maksud anak? Maksudnya keyakinan diri, personality dan karakter seekor anjing belum mantap sebelumnya. Victoria, kamu terlalu banyak masuk campur anakku. Jangan masuk, saya takut dia akan gigit kamu. Tapi secara umum, karakter dia memang hebat. Tengoklah, keyakinan diri dia tu memang gaya anjing yang saya suka. Anjing ni mesti yakin bro, tak boleh takut apa-apa. Kemahiran kepimpinan dia mesti tahap tertinggi. Dia kena tunjuk dia raja kat sini. Macam singa. Takkan tunduk pada sesiapa. Faham tak? Saya sangat suka bahagian tu. Kualiti dia memang tiada tandingan. Sebagai seekor anjing, kualitinya memang hebat. Semoga membawa keberkatan dan kebaikan kepada ladang kita. InsyaAllah. Semoga dia menjalani kehidupan yang sehat dan indah di sini. Saya juga akan menjaganya sebaik mungkin. Sangka itu pun cantik. Sebenarnya, mungkin saya boleh letakkan dia di sana juga. Atau kita cuba di sana dulu. Hector kita pun ada di sangka-sangka itu. Saya tertanya-tanya sama ada dia akan melompat atau tidak. Sekarang, anjing itu tinggi. Saya tanya bekas tuannya, dia kata anjing itu tak akan melompat. Sepatutnya dia tak melompat. Kalau tak boleh, saya akan letak dia di situ atau terus tinggalkan dia di belakang. Kita akan cari jalan yang sesuai untuk dia. Cuma perkara yang saya ingin tahu esok. Biar saya kurung semua anjing dulu. Boleh? Lepaskan dia di satu taman dan kita tengok sama-sama kawan-kawan. Macam mana? Saya nak tengok dia berlari di taman, abang. Betul kan? Yang ini, badan dia memang nampak botot. Tapi mari kita latih dia betul-betul supaya makin tegap harimau aku ni. Warna mata dia pun cantik sangat. Tengok, ambil gambar mata dia dari dekat. Kau nampak tak warna mata dia? Masya Allah, anak lelaki aku ni. Anak sendiri yang penuh karisma, pujantan Itali. Cuaca panas, dia pun kepanasan. Apa gelaran dia patut jadi? Ya, saya ada satu gelaran dalam fikiran. Tapi itu patut untuk anjing hitam. Dipanggil sebagai algojo hitam. Saya sangat suka gelaran itu. Ini kelabu sekarang kan? Kalau kita panggil algojo kelabu, bunyinya tak terlalu keras. Kalau kita panggil algojo hitam lagi, ada masalah tak kawan-kawan? Apa pendapat kamu semua? Setiap anjing di kebun saya ada nama dan juga gelaran. Mari kita cari gelaran yang baik untuk dia. Saya percaya pada kamu semua, carikan sesuatu yang baik. Mari kita lakukan kawan-kawan, hari ini pun. Saya ingin memperkenalkan singa baru kita kepada kamu semua. Mudah-mudahan ia membawa kebaikan kepada ladang kita insyaAllah. Pada masa akan datang, saya akan bawa betina-betina baru, hitam. Betina biru. Saya akan carikan pasangan yang cantik untuk anak-anak. Perlahan-lahan kami sudah mula dengan Rottweiler. Sekarang kami juga mula beralih kepada Cane Corso, kawan-kawan. Sudah tentu, semasa melakukan semua ini, saya juga perlu buat kandang baru. Sebab di ladang kami memang dah tak ada kandang lagi. Semua tempat penuh sesak. Saya harap saya akan mula gunakan kandang-kandang itu pada masa akan datang. Paling utama, saya nak seekor Rottweiler jantan. Nampaknya dia pun akan datang. Saya tengah berbincang dengan seorang kawan dan sedang tunggu berita daripadanya. Seekor Rottweiler jantan yang sudah dewasa. Faham? Satu lagi,
Kalau ada rezeki, anjing betina akan ikut susu yang bagus juga. Singa aku ni, apa yang diorang cakap tu? Ha? Jangan sekali-kali marah pada anak-anak anjing tu. Dia nak tak? Kau kena jadi abang pada mereka. Jadi abang. Nampak tak? Macam nak serang je. Sebab tu aku tak berapa yakin dengan dia ni. Kita kena kenal dan faham sikit perangai dia ni, abang. Kita akan kenal dan faham perangai dia. Sebab nampak macam tak tentu arah. Dia ni agak garang. Agak kan? Memang garang. Tak apalah. Abang sayang korang semua sangat. Jangan lupa untuk suka video ni dan langgan saluran. Jaga diri baik-baik. Selamat tinggal. Semoga sejahtera kawan-kawan.